bila gemuk ni nak jalan penat, cakap sikit penat, semuanya penat. Lepas tu kita ni nak sihat, kita makanlah ubat macam-macam yang janji kita nak jadikan kita badan kita kurus dan sihat, tak menjadi juga. Orang perempuan ni pantang lah. Kita nak sihat, janji orang ni kata, oh benda ni boleh, minyak ni boleh jadi kita sihat. Kopi, teh, minyak urut tu jangan cakap. Boleh sapu apa semua, tak berjarab juga. Cakap, kenapa orang ni kata, setiap yang di iklan-iklan tu dia kata boleh sekian-sekian. Tapi bila kita pakai, sama je rasanya. Tapi duit pula habis kan. Izara ni saya pakai tahun lepas lah. Tapi macam tak confident. Tapi bila kita masuk grup, kita tengok rakan-rakan yang lain dah jadi kurus. Oh, saya tanamkan azam. Macam mana dia boleh buat, kita pun boleh buat. Akak guna sapu daripada perut, buat sini, lepas tu tarik ke belakang, buat ke depan. Lengan-lengan ni kita buat. Kalau nak bakar tu ketuk-ketuk lah sikit. Yang ni kita tak perlu makan, kita hidu dan sapu, hidu dan sapu. Orang kata tak panas, tak melekit, kita pakai pun sedap. Akak rasa tindakan akak untuk konsisten menggunakan Aizira satu keputusan tepat ataupun tidak? Memang tepat betul lah saya rasa. Saya sebelum ni berat 83 kg. Setakat hari ni alhamdulillah lah 70. Cari produk Izara ni, satu botol ni kalau dalam seminggu pun habis pakai tu tak apalah. Janji guna kerap, lagi cepat kesan dia.